ada berita baiknya untuk Februari kerana buat kali pertama kita melihat ada penurunan harga dari segi harga makanan siap yang dibeli di kedai. Kalau saudara-saudari yang dan orang awam yang mengikuti sidang media inflasi sejak minggu pertama saya mengambil alih tugas ini, memang kami betul-betul tumpukan kepada harga barang makanan siap yang dibeli di kedai. Kerana harga makanan siap inilah yang sebelum ini kenaikannya itu pada peringkat yang jauh lebih tinggi berbanding dengan komponen-komponen lain. Jadi bagi Februari, berita baiknya harga barang makanan siap buat kali pertama telah menunjukkan penurunan. Contohnya nasi lemak yang lauknya ialah ikan bilis goreng, telur rebus separuh dan juga sambal. Boleh dijual pada harga RM2. Kerana semasa kami membangunkan inisiatif ini, kita sudah kaji sebenarnya berapa kos dan kos-kos lain yang terlibat. Yeah.